Kenapa dia 6 harakat? Apa tanda dia? Apa tanda dia? Apa bertemu dengan satu? Mat. Itu point dia. Okey. Mat bertemu dengan huruf yang bersatu. Ingat tak dia ada apa? Mat jumpa dengan sabdu 6 harakat lagi satu. Apa yang 6 harakat? Mat jumpa dengan sukun. Kan dua ni je. Mat jumpa sabdu, mat jumpa sukun, 6 harakat. 6 harakat ni memang satu pilihan je. Kita tak ada pilihan lain. Kan kalau tak cukup nafas boleh baca 4. Tak ada. Kalau 6 harakat ni memang satu pilihan sajalah, memang 6 harakat. So ja tu kita kena kira dengan 6 jari lah kan. Ja. Masuk dengung. Dengung dan sabdu berapa harakat? 2. Kan dengung dulu 2 harakat. Jan. Lepas tu sebelah tu tanwin. Dekat nun tu tanwin. Tanwin jumpa dengan waw. Tanwin 99 berapa harakat? 2 harakat. Lagi 2 harakat dengung. So dekat situ je dah berapa harakat dah? 10. Kan? Dah 10 dah. 6. Lepas tu campur dengan 2 harakat dengung. Campur lagi 2 harakat dengung. So kat situ kena nafasnya panjang lah. So ja tu kira 6 lah. 6 jari. Mat ni kita boleh kira jari. Cuma yang dengung tu je kita tak boleh kira jari lah. Kita kena anggarkan kepanjangan dia berapa. Okay. So sama-sama dengan saya. 1, 2, 3. Jannu wallahu. Nu tu tanwin jumpa waw tu kena rasa masuk hidung. Kan sebab bila idgham al-ghunnah waw dengan ya, biasanya orang tak masuk hidung. Nu tak masuk. Nu tolak ke hidung. Kan. Tambah pula dia nun tu daripada depan kita dah muncung. Masuk waw pun kita muncung juga. Kadang kita tak perasan. Tak ke hidung pun suara kita. Kan. So kena rasa sekat. No rasa tersekat. No wala dekat waw baru suara kita keluar ke mulut.